Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton Sembang Anak Madani. Saya mengucapkan terima kasih kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini untuk memberi sedikit masa dalam kupasan isu tentang reformasi 1998. Hari ini saya bersama dengan dua tokoh reformasi iaitu saudara Mustafa Kamil Ayub dan Kak Nora Reformis yang memang kita kenali yang menggerakkan peristiwa reformasi. Hari ini kita akan membincangkan tentang bagaimana peristiwa reformasi itu berlaku dan apa yang telah terjadi ketika itu. Okey, sebelum itu saya nak mengajak kepada rakan-rakan di luar sana untuk bersama-sama kita pada 20 September 2024 hari Jumaat ini untuk bersama-sama hadir ke Himpunan Keadilan Suara Rakyat, Suara Keramat untuk bersama-sama mengingati peristiwa bersejarah hari ini iaitu Reformasi 1998. Okey, saya nak terus kupaskan tentang bagaimana peristiwa itu berlaku, memandangkan kedua-dua tokoh ini menjadi saksi hidup ketika itu. Jadi saya akan bermula dengan saudara Mustafa Kamil untuk menceritakan apa yang telah saudara saksikan ataupun apa lalui ketika itu. Assalamualaikum Syamil, Puan Nora dan para penonton sekalian. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur dapat bertemu dalam ruang podcast Sembang Anak Madani pada kali ini. Dalam susu galur yang ada, saya dapat katakan bahawa memang bahan awal kepada reformasi itu telah kita rasakan dalam hujung-hujung 98 itu, kerana maklumat-maklumat awal serta penggulungan Perhimpunan Agung UMNO tahun berkenaan telah pun membayangkan bahawa ada pergeseran yang ketara di antara Tun Mahathir dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim pada waktu itu. Saya sewaktu itu menjawat jawatan sebagai setiausaha politik kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Oh, maksudnya selaku Menteri Belia Sukan. Waktu itu memang dah berada di dalam kancah politik. Saya memang dalam kancah politik kerana saya setiausaha politik kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri Belia Sukan pada waktu itu. Jadi kita telah menghidu keadaan demikian, malahan apabila diadakan majlis tahlil dan doa selamat di rumah almarhum Ayahanda Datuk Muhammad Ismail, Ayahanda kepada Presiden Keadilan pada waktu sebelum itu Wan Izzah Muhammad Ismail, memang saya bertanya soalan kepada Sri Anwar Ibrahim secara peribadi selepas solat hajat dan baca Yasin. Ya bos, macam mana perhubungan dengan Tun Mahathir? Walaupun waktu itu Sri Anwar menjawab dengan yakin, I'm okay Mus, we are very cordial, hubungan kami cukup mesra dan baik. Okey, baik bos kalau itu jawapannya. Tetapi saya lihat kemudiannya sewaktu hari kemerdekaan 1998 di Pulau Pinang pada waktu itu, saya lihat Tun Mahathir pandang ke tempat lain, Sri Anwar pandang ke tempat lain. Saya rasa lebih ketara pada waktu itu. Itu maknanya 3 hari sebelum pemecatan. 31 Ogos 1998. Dan pada 2 September 1998 itu, saya di Pejabat Politik Menteri dan Sukan. Saya di sana pada waktu itu. Dan memang benar bagaimana telahan yang kita dengar bahawa Tun Mahathir akan memecat ataupun telah memecat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2 September 1998. Maknanya waktu ketika itu memang kita dah ada dengar ura-ura yang bahawasanya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dipecat oleh Tun Dr. Mahathir ketika itu. Ura-ura memang ada, tapi kita tidak sangka sampai ke tahap demikian. Pertuduhan-pertuduhan yang diberikan oleh Tun Mahathir pada waktu itu. Maknanya yang seperti yang dilakukan Tun Dr. Mahathir ketika itu adalah cuba untuk membuat character assassination dan sebagainya. Betul Syamil, betul. Jadi kita tak sangka ia ke tahap demikian. Bagaimana pula untuk Kak Nora ketika itu? Waktu itu apa Kak Nora buat dan sebagainya? Malam tu buka berita kan, berita hit malam tu. Yang mana yang 2 September ke 20? 20 September. 20 September. So waktu tu akak dapat berita. Tapi jadi waktu membuat benda ni yang membuatkan akak untuk bersama-sama dengan... Tapi waktu tu saya seorang suri rumah, lepas tu pekerja kedai kasut masa tu yang tak pernah ambil tahu pasal politik, yang tak macam
Tapi kita nampak daripada kita lahir tu Mahathir Mohamad je kan. Jadi kita tak pernah ambil tahu. Dan bila kes itu yang terbuka mata saya, dan selepas kes itulah saya baru mendaftar sebagai pengundi. Sebelum ni tidak pada UMNO, tidak pada PAS. Oh, disebabkan peristiwa 20 September ini membuatkan akak untuk menjadi seorang pengundi. Okey, untuk saudara Mustafa Kamil, bagaimana pada 20 September itu daripada seorang setiausaha politik, jawatan yang agak saya fikirkan agak baik bagi seorang individu itu untuk bersama-sama untuk menyertai gerakan pada 20 September itu? Terima kasih Syamil. Saya betul lah. Saya waktu itu berumur awal 30-an dan sepanjang 2 September 98 hingga 20 September itu saya masih bertugas sebagai supporter kepada Menteri Belia Sukan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya maklum kepada beliau untuk menziarahi Dr. Sri Anwar Ibrahim waktu itu, peringkat awal di Wisma Shokfin, kediaman resmi TPM pada waktu itu, kemudian ke Bukit Damansara, kediaman asal beliau, dan saya 2-3 kali menziarahi Sri Anwar di rumah beliau, dan Tan Sri Muhyiddin Yassin juga menziarahi Sri Anwar Ibrahim, the only minister yang menziarahi Sri Anwar Ibrahim di Wisma Shokfin, kediaman resmi TPM pada waktu itu. Pada malam 20 hari bulan itu, saya masih bertugas sebagai supporter menteri di Bukit Jalil pada waktu itu. Kerana waktu itu penutupan kepada Sukan Commonwealth Baru habis, betul. Dan saya menjadi pegawai yang bertugas untuk menyambut ketua-ketua negara Commonwealth yang datang untuk merasmikan perasmian penutup Sukan Commonwealth 1998. Jadi pada malam itu saya tidak bersama Kanora. Saya masa itu berada di Bukit Jalil kerana penutup menyambut penutupan dan ketua-ketua negara Commonwealth yang datang. Walaupun saya dapat maklumat pergerakan-pergerakan yang berlaku di kalangan rakan-rakan yang menggerakkan perhimpunan di Dataran Merdeka pada waktu itu, dan juga pertimbangan sama ada nak ke Bukit Jalil atau nak ke Sri Perdana, kediaman Tun Mahathir pada waktu itu, atau ke Bukit Damansara. Sebab waktu itu orang dah start berkumpul lebih 200,000 orang berkumpul malam-malam itu, dan saya maklumkan akhirnya atas permintaan Sri Anwar Ibrahim ke semua yang berhimpunan di Dataran Merdeka sebanyak 200,000 orang itu, sebagian besarnya ke Bukit Damansara pada waktu itu, dan tidak ke Sri Perdana dan tidak juga ke Bukit Jalil. Waktu itu memang terdetik untuk saudara bersama-sama gerakan wave rakyat dalam memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya memang ikuti dengan cukup rapat kerana saya memang sudah berjuang dengan Seri Anwar Ibrahim sejak tahun 1982. Awal 80-an lagi. Dalam zaman pemuda. Dalam zaman pemuda, dalam zaman belia. Dalam zaman saya sebagai pemimpin mahasiswa UKM, Presiden PM UKM pada waktu itu, yang saya undang beberapa kali Sri Anwar Ibrahim turun ke kampus UKM untuk buat program dan sebagainya. Program, seminar dan seumpamanya. Dan pada waktu itu umumnya Persatuan Mahasiswa Universiti lain tidak berani mengundang beliau. Kerana wave yang kuat pada waktu itu ialah wave parti lain, bukan parti UMNO. Jadi Sri Anwar dalam UMNO. Jadi saya yang mengundang beliau 3-4 kali ke kampus UKM waktu itu sebagai Presiden PM UKM. Malahan ada kali itu adalah saya secara peribadi, Sri Anwar jemput saya, beliau bawa kereta Proton putih, Proton 152, ini kerana 152 soal bahasa kan, dan saya duduk sebelah dia. Jadi escort dia ikut depan belakang, dia drive sendiri dan saya naik sebelah kanan dia, sampailah ke rumah ayahanda dia Pak Ibrahim di Kampung Tungku kan, dan saya ke sana. Untuk Kak Nora, boleh kita tahu, kita sedia maklum yang saudara Mustafa Kamil waktu itu seorang setiausaha politik yang memang sudah berada di dalam kancah politik ketika itu, kan? Untuk Kak Nora, siapa Kak Nora waktu itu? Kenapa Kak Nora boleh join untuk bersama-sama gerakan reformasi 1998 ni? Ibu yang punya 5 anak masa tu, yang tak ada apa sekolah pun sampai form 3. Tapi kepedulian kita sebab kes ni yang pelik. Saya rasa pertama kali dalam sejarah macam pelik. Tak sokong, tak suka. Tapi bila tengok dia ni, hati kita tu bercakap. Jadi automatik benda tu. Jadi kita ambil hari tu, sepatutnya hari yang 20 September siang tu, orang berkumpul di dataran nak
kerja di jukebox, saya bekerja di kedai kasut jukebox waktu tu. Ketika itu memang akak seorang rakyat biasa yang Rakyat hanya biasa bekerja yang tak di ada kedai. apa-apa, yang bukan mewakili mana-mana parti, tak ada apa-apa, dan ambil keputusan untuk turun. So memang sebenarnya perkara ini bukan hanya terjadi di dalam golongan orang yang berpolitik, tetapi dia juga sebenarnya memberi kesan kepada rakyat biasa. Betul. Okey. Saudara Mustafa Kamil dan Kak Nora, bagaimana peristiwa reformasi ini telah membuatkan saudara dan saudari untuk menjadi salah seorang penggerak ketika itu? Saya bagi kepada Baik. Soalan yang baik sebenarnya. Saya pun memang di tahun 98 itu berada di persimpangan. Saya diasuh untuk berjuang dengan prinsip sejak zaman mahasiswa, belia dan pemuda. Prinsip itu dia ajar oleh Sir Anwar Ibrahim terutamanya, dan juga beberapa guru-guru yang lain, termasuk almarhum Siddiq Fadil, almarhum Razali Nawawi, termasuk juga Dr. Manu Manuti dan rakan-rakan yang lain. Dalam masa yang sama juga saya dikerjaya waktu itu sepolitik Perdana Menteri. betul. Yang agak hebat juga sebenarnya. Ya, ada betul. kenderaan, Dengan jawatan dan ada driver dan gaji. lagi pula waktu tu saudara agak muda ketika itu Waktu itu menjadi awal setiausaha 30-an betul. kan waktu itu. Jadi memang saya bersemangat sama ada untuk memilih prinsip perjuangan atau kerjaya saya. Betul. Namun alhamdulillah setelah berbincang dengan rakan-rakan, dengan isteri, dengan beberapa pihak lain, saya kuatkan tekad saya lepaskan jawatan sepolitik, saya sertai gerakan reformasi bersama Kak Nora dan rakan-rakan yang lain. Jadi maknanya saya lepaskan kerjaya saya selaku sepolitik, Ya. dan itu pilihan saya kerana rakan-rakan saya yang lain Sebenarnya dia agak sukar untuk nak keputusan melepaskan jawatan yang agak begitu selesa bagi saya sebagai seorang setiausaha politik itu, dan Betul. memilih untuk Ya, berjuang ya, bersama-sama ya, rakan-rakan yang lain. Sebab waktu itu macam rakan saya Surah Izam, Dr. Mansur dan Azmin Ali, mereka pegawai kepada Surah Anwar Ibrahim. Betul. Memang Dan sedia beliau ada lah. dipecat, maka automatik mereka tak ada jawatan. Betul. Saya supporting kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ya. Saya boleh continue sebagai supporting beliau. Dan hari ini kita kenali sebagai Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai orang yang paling kuat lawan saudara Anwar Ibrahim. Betul. Ya. Itulah politik. Betul. Jadi itulah saya dalam konteks tersebut, maknanya atas prinsip perjuangan maka saya sertai perjuangan reformasi Tahniah. bersama Kak Nora. Bagaimana pula Kak Nora yang membuatkan peristiwa ini menjadikan Kak Nora hari ini? Okey. Dia bila kita turun ke jalan raya ni tiada penggerak. Masa tu kita tak kenal Betul. satu antara lain, masing-masing. Siapa yang rasa nak turun, nak berjuang kerana kebenaran, turun. Jadi di situlah sampai sekarang persahabatan itu berkekalan dan ada yang masih sehingga ke saat ini. Mungkin Kak Nora boleh kongsikan siapa yang bagi dorongan atau sokongan untuk, yalah, Kak Nora sebagai seorang wanita, ibu kepada 5 orang anak. Ya. Bagaimana mungkin ada kekuatan dan keberanian itu untuk bersama-sama dengan gerakan? Sebab kita tahu bagaimana agresifnya pihak berkuasa ketika itu. Betul. Kan? Pertama masa tu umur saya 26 tahun, saya ingat lagi. Turun, kemudian ada seorang sepupu abah ni kerja di Bernama. Dia bagi gambar saya 2 keping. Abah panggil datang rumah dia. Nora, kau ni ada terlibat dengan demo haram ke? Dia kata masa tu. Saya, ada abah. Kau dengar sini baik-baik. Ini apa yang abah saya pesan ya. Abah saya adalah seorang sekarang ni pencen tentera. Dia kata kalau sekali kau melawan, kaki kau sebelah di dalam dan sebelah di luar. Kalau nak lawan, lawan betul-betul. Kalau takut, tak payah setengah jalan. Jadi kita ni anak sulung kita tahu, ini bapa aku bagi green light ni. So daripada situ, memang alhamdulillah, syukurnya ya, tak ada rasa takut. Masa tu rasa nak marah, kenapa macam, kemudian jumpa pula kawan-kawan baru lagi, seronok. Oh, maksudnya, tapi ketika itu akak ada fikir tak, maksudnya kesan Tak untuk ada. akak nak lawan kerajaan Memang ni dah waktu itu? all out dah, tak fikir. Melawan kezaliman. Kami melawan Pada waktu itu. kezaliman. Kak Nora dia antara reformis yang tersohor. Dikenali seantero Malaya. Malaysia. Yalah, saya sebagai orang muda ni sangat-sangat terkesan dengan apa yang Kak Nora, saudara Mustafa Kamil untuk lakukan, sebab kedua-duanya memberi satu pengorbanan yang besar. Satu, bersama-sama dengan kerajaan dan ada mempunyai jawatan yang agak selesa.
Dan akak daripada orang yang biasa tapi seorang wanita yang berani untuk mengambil tindakan-tindakan sebegitu. So saya rasa diri ni agak kerdil untuk bersama-sama dengan dua orang tokoh yang sangat saya kagumi, saya fikirkan. Okay, so untuk saudara Mustafa Kamil, setelah kita dah sertai gerakan tersebut, apakah kesan hubungan dengan pemimpin-pemimpin UMNO ketika itu? Maksudnya adakah mereka pulau ke atau mereka cuba membuat character assassination kepada saudara juga? Terima kasih Syamil, soalan yang cukup baik. Ialah setelah saya memilih untuk bersama dengan reformasi dan kemudian menyertai keadilan dari segi partinya, ditubuhkan pada 4 April 1999, memang ada di kalangan pimpinan UMNO pada waktu itu yang cuba mengujuk saya untuk kembali kepada UMNO. Namun saya jawab dengan baik akan komitmen saya dengan perjuangan keadilan, perjuangan reformasi, menegakkan kebenaran dan keadilan, menentang kezaliman. Walaupun saya faham bahawa dalam konteks UMNO juga ada juga percubaan-percubaan yang menyerang saya, itu juga ada. Namun mungkin juga karakter saya kurang sikit garam cakap. Ya, tak sebesar saudara Anwar Ibrahim lah. Begitu kan. Jadi bagaimana serangan kepada saya itu agak sederhana sebab dalam banyak keadaan pendekatan saya agak diplomatik, walaupun saya tegas dengan prinsip perjuangan bersama dengan keadilan, perjuangan reformasi hingga hari ini, tanpa saya pernah absent dalam mana-mana demonstrasi, dalam mana-mana pilihan raya saya sertai. Sama ada saya ada jawatan dalam parti, tidak ada jawatan dalam parti, saya tidak pernah absent untuk bersama dalam mana-mana untuk kita reformasi jalanan maupun untuk pilihan raya dan seumpamanya. Tetap konsisten. Ini maknanya ada beberapa pemimpin UMNO ketika itu yang bersama-sama dengan gerakan, tetapi after sometime dia orang patah balik ke UMNO. Maksudnya pendekatan ini yang pemimpin UMNO telah lakukan kepada these people untuk bersama-sama dengan gerakan. Boleh saudara? Iyalah, sebab itu saya fikir pendekatan saya agak sederhana. Dan arti kata, saya tahu ini perjuangan yang panjang. Kalau kita terlalu agresif dan terlalu bersemangat, kadang-kadang dalam perjuangan ini ada keadaan di mana kita tak semua akan tercapai. Betul. Dan kita mudah patah hati. Okay. Tetapi sambil pendekatan yang sederhana yang mampu saya hadapi ujian-ujian itu, sebab ya dari gaji belasan ribu tak ada gaji. Terus 9 tahun hilang, tak ada pendapatan. Tak ada 9 tahun tak ada apa, harap pada orang rumah yang bekerja sebagai cikgu. Alhamdulillah, cikgu tidaklah pindah ke Sabah Sarawak. Tidak letih saya Pandora kan. Jadi maknanya saya mampu bertahan. Demikian juga ada beradik saya lain pun, alhamdulillah, mereka tidaklah sebenarnya ditukar ke sana sini dan seumpamanya. Walaupun mereka tahu sebab adik saya sebagian besarnya adalah pegawai kerajaan, profesor dan seumpamanya. Jadi dengan pendekatan saya agak sederhana dan berfakta dan seumpamanya. Jadi saya fikir mereka juga mengambil pendekatan yang agak sederhana dengan saya. Dan saya fikir dengan cara itu kita boleh lebih istiqamah, konsisten dalam perjuangan ini. Saudara boleh kongsikan siapa yang memberi sokongan di belakang untuk saudara teruskan perjuangan bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni ketika itu? Maksudnya kita... Ya, paling utama pastinya isteri saya lah. Isteri yang tersayang kan, Puan Nora kan, yang beri dorongan, yang berterusan. Cuba bayangkanlah dalam tempoh 9 tahun sebelum 2008 kita ada kuasa di Selangor. Betul. Saya tak ada kerja apa-apa. Ya, itu agak sebenarnya cabaran besar bagi seorang ketua keluarga untuk keluarga. Kan? Jadi sebahagian besar waktu itu dengan isteri saya lepas dia sebagai cikgu, maka sebahagian daripada urusan rumah tangga dan bil dan seumpamanya beliau tanggung. Dan juga dari segi maknanya apabila pilihan raya beliau akan bersama dengan saya. Betul. Waktu kempen dan seumpamanya. Memang risikonya akan dibuang daripada kerja dan seumpamanya. Namun alhamdulillah tidak berlaku demikian. Jadi isteri yang pertama. Kedua pasti juga ada beradik saya. Umumnya mereka saya 8 orang beradik, kami sepakat. Waktu UMNO kami semua UMNO. Waktu keadilan kami semua keadilan. Jadi dia ikut abang dia lah kan. Umumnya demikian. Yang ketiga pastinya Anwar Ibrahim sendiri. Beliau dalam penjara
tetap menulis surat kepada saya, Hmm. telefon saya. Pernah sekali tulis telefon saya, waktu dah petang, ada orang telefon. Saya pun tengok nombor tak kenal. Maka dia kata ini Anwar lah. Saya jawab pada dia, ini Anwar mana? Banyak kawan aku dan Anwar ni. Anwar Ibrahim nama. Oh sorry bos. Waktu tu tak expect lah boleh. Tak expect lah dia dalam penjara kan. Tahun 2003. Saya tak expect lah dia yang telefon. Termasuk waktu itu juga adalah masalah dalam parti dan seumpamanya. So nak buat kongres ke pimpinan agung tahunan gitu kan. Jadi ada beberapa isu saya almost you tolong kawan tak apa. Benda ni I handle. Okey bos, sorry lah bos tadi. Saya tak tahu Anwar mana. Okey, untuk Kak Nora. Kak Nora yang bekerja sebagai orang biasa, maknanya dalam perjuangan ni sudah pasti kita perlu korbankan masa untuk tidak bekerja dan tidak mendapat pendapatan waktu itu. So, macam mana membuatkan Kak Nora ni terus cekal untuk bersama-sama dengan perjuangan ini? Panjang cerita dia. Ikan orang di bisnes dengan kaset, CD, t-shirt. Waktu tu. Tahu. Nah, waktu yang demo tu tak ada, tapi lepas tu kita masuk kat Masjid India meniaga kat situ CD. Alhamdulillah daripada situlah. Maknanya CD yang CD yang pasal ceramah. peristiwa tersebut. Betul. Saya ikut ceramah ke rumah Datuk Seri di Ceruk Tok Kon, situlah saya ingat. Situlah first roadshow dia saya ikut tapi bermula di Masjid India, Deklarasi jual surat Pematampau lah 12 September. Betul. Lepas tu jual CD-CD ceramah, jual pin. Masa tu ada Adil, NGO nama Adil. Saya dan beberapa orang kawan rapat lah yang waktu sama-sama di awal 98 tu, Abang Nasir Isa dengan arwah Umar Tan, lepas tu ada sahabat yang lain kita ambil. And Adil punya nama Ali, kemudian saya berniaga di situ dan alhamdulillah sampai ke saat ini, di hari ini tapak saya masih lagi di Masjid India. Tempat itulah syukurnya di situ. Kiranya dah 26 tahun lah kita boleh katakan. Betul. Daripada 98, daripada kerja di kedai kasut jukebox sampailah dapat berniaga di situ. Alhamdulillah, sebenarnya itu salah satu. Tapi waktu tu memang ketika itu kita tak dapat lihat peristiwa-peristiwa ini di kaca TV di mana-mana di radio. Tak ada. So memang apa yang Kak Nora jual itu adalah untuk memberi berita kepada berita, rakyat. semangat dan sekaligus pendapatan kepada para reformis kita dan yang tak rakyat pun nak kerja. menyumbang sebenarnya yang bersimpati, tapi mereka mungkin tidak ke depan. Jadi dia mereka membeli barang-barang Beli, cerita ramai. mata dan Supporter, seumpamanya. orang kerajaan. Supporter, betul. Kaset juga ketika Semua. itu. Kaset, waktu itu kan kaset. Masa tu CD dah pakai CD. Kaset sebelum tu. CD, kemudian ada yang tape yang besar VHS tu, itu. Betul. VHS betul juga, VHS. Mana video lah, video. Maknanya Kak Nora ni antara penggerak untuk Menyebarkan, betul. Sebab kalau tak ada orang-orang begini mungkin tak sampai kepada orang-orang di luar Klang Valley ni kan. Betul tak? Saya bersama sahabat-sahabat yang lain adalah 2-3 orang. Ada yang seorang arwah Azah ni dah meninggal, ada lah ramai. Salah seorang Abang Nasir lah hingga hari ni yang ada masih lagi aktif walau tidak bersama parti. Dia ke mana kita pergi, Syamil ya, pergilah di AP ke PAS, tapi soul kita tu tetap dengan PKR, tetap dengan perjuangan kita di hari pertama. Kita bukan sokong Anwar Ibrahim kita kena, tak, sebab cara dia dianiaya, kekejaman yang dilakukan kepada dirinya, kita turun ke jalan raya atas satu itu. Betul. Atas satu dia punya tersentuh. Tersentuh. Dah betul. Kenapa kita nak bersusah payah, tapi kita tahu macam mana dia aniaya, keluarga dia macam mana, apa yang mereka buat kan satu penderaan dia. Kalau kita jadi kawan pun kita takkan sekuat dia kan. Betul. Tuduhan yang itu yang kita dapat lihat kepada Datuk Seri Anwar. Ini kita bawa tokoh-tokoh yang menyokong gerakan ini. Maksudnya kita pun ada something untuk dikorbankan untuk bersama-sama dengan gerakan ini. Dan saya rasa amat kagum dengan apa yang telah dilakukan oleh kedua-dua tokoh. Dan kalau kita cakap Syamil ya tuan ya, kalau kita kata kita ni teruk, kita kena ingat Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi teruk. Kita ni tak seteruk yang dia hadapi. Ya, betul. Jadi kita punya keberanian tu dari situ juga. Dari dia. Jadi ialah dalam konteks reformasi ni Syamil, semua pihak berkorban sebenarnya. Semua.
Semua. Maknanya para reformis, pejuang parti, Soal Anwar terutama dan keluarganya. Jadi soal reformasi ini adalah pengorbanan rakyat. Betul. Dan ya, Waktu tu tak ada pun mana-mana pihak memberi Membayaran, dana ke apa tidak. ke untuk Khusus gerakan. ada. Tak ada. Memang itu semua sendiri. rakyat sendiri dan juga rakyat semua sekali menyumbang Menyumbang. kepada gerakan itu sebab mereka tidak mampu melihat kezaliman yang berlaku begitu rupa. Jadi Saya terus terang sebagai anak muda ini, saya tak dapat bayangkan bagaimana yang dihadapi oleh kedua-dua reformis ini kan. Saya sebenarnya agak tersentuh dengan apa pengorbanan yang dilakukan. Ya, sebab ini benda yang tak masuk akal macam mana untuk nak menggerakkan satu gerakan yang sangat besar dan sampai hingga kan dia mampu mengubah corak Betul. landscape politik di Malaysia ini. Ya. So, itu ada kaitan juga dengan ialah perhimpunan keadilan suara rakyat, suara keramat ini. Sebabnya kalau kita lihat waktu itu suara rakyat ni cukup hebat. Itu yang berikan juga semangat kepada kita. Betul. Dalam mana-mana roadshow yang dibuat oleh pemuda keadilan dan keadilan pada waktu itu, memang mudah-mudah 10,000, 20,000 orang habis. Di mana-mana saja. Tak perlu Datuk Anwar berucap pada waktu itu. Waktu itu Datuk Anwar dalam penjara. Dalam penjara. Saya dan beberapa rakan saya turun 10,000, 20,000 Betul. akan turun kemudian. Jualan CD kita pun memang Ya cukup Allah, lumayan. Alhamdulillah. T-shirt dan sumbangan Betul. sebagai lambang sokongan rakyat Malaysia pada waktu kita pada waktu itu. Jadi bermakna kita juga terhimbau dengan semangat yang rakyat berikan. Mana-mana saja ada tanah kosong akan diterang. Buat apa? Tempat ceramah. Dewan tak boleh waktu itu. Apa semua tak boleh. Tak boleh. Jadi mana-mana ada tanah kosong akan segera diterangkan. Oh, ini boleh muat 10,000 orang. Oh, ini boleh muat 20,000 orang. Jadi maknanya semangat pada waktu penerangan itu merata-rata. Saya bergerak biasanya hampir setiap malam pada waktu itu. Pada waktu ketika itu tertumpu di sebelah Lembah Kelang ataupun Seantero seluruh Malaysia. Saya akan bergerak Malaysia. daripada Perlis sampai ke Johor, sampai Kelantan, Terengganu. Selalunya kami keluar sekitar dalam petang dan akan balik sampai rumah 3 pagi. Kalau tak jauh sangat. Kalau jauh sampai Perlis sampai 5 pagi ke rumah. Biasanya kami akan balik malam tu juga biasanya. Saya nak prepare untuk malam esok pula. Jadi biasanya rombongan ataupun pasukan saya dalam pemuda keadilan itu, waktu itu maknanya kita bergerak petang supaya ceramah boleh mula pukul 9 malam, habis 12 malam. Kalau dekat 3 pagi sampailah. Kalau jauh 4 pagi sampai ataupun 5 pagi sampai. Jadi So memang waktu itu crowd memang kita boleh kata organik daripada rakyat Organik. sendiri. Organik. Masya Allah, Organik. Tuhan yang tahu, Memang betul. lain dia punya ni Betul. setelah apa yang dilakukan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu. Dan bila kita bergerak reformis macam Kak Nora dan Subang, dia orang akan siaplah dengan jualan dia apa. Ikut. Semua ikut Ikut rotua mana pergi situ hasil pendapatan kita. as well untuk survive. Untuk survive. Yalah, sebab apa yang dah dilakukan dan pengorbanan kita untuk mengikuti apa semua gerakan-gerakan itu, of course kena ada juga untuk at least untuk makan. Betul. Kan, untuk makan, dan wang itu juga digunakan kepada reformis yang lain, betul. Ya, betul untuk kita kongsi. That's right. Okay. Duit minyak dan seumpamanya. So para penonton, hari ini kita saat ini kita telah berkongsi dengan bagaimana kedua-dua tokoh hari ini bergerak sepanjang peristiwa itu berlaku pada 20 September 1998. Saya sebenarnya sebagai anak muda agak terkesan kerana perkara ini memang tidak dapat digambar oleh akal saya bagaimana yang ketika itu dilakukan para reformis untuk memastikan gerakan ini berlaku. Kezaliman yang dilakukan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ketidakadilan undang-undang yang dilakukan oleh rejim kerajaan ketika itu. Okey, saya nak tanya, mungkin peristiwa yang melekat di minda ketika itu, apa yang membuatkan mungkin happy, mungkin sedih ataupun bersimpati dan sebagainya, bukan kepada Datuk Seri Anwar semata-mata, sebab kita tahu ramai ratusan ribu rakyat ketika itu. So mungkin ketika itu saudara kami Mustafa Kamil atau Akak Nora sendiri dapat lihat dengan mata apa yang terjadi di depan mata, contohnya kawan kena tangkap ke dan sebagainya. Saya nak bagi Kak Nora dulu. Ya, Kak Nora. Waktu demonstrasi tu lah, kalau dipukul, dikejar, ditangkap tu dah macam mainan biasa lah. Waktu demo itu yang kita akan tempuh. Itu So waktunya Akak sendiri pernah pernah ditangkap berkali-kali lah. tangkap. Dan yang Dalam lock up lah. kalau ditahan lokap. Tapi bukan ICA lah. Tak pernah kena ISA lah. Tapi ketika itu pihak berkuasa tu caranya keras atau keras.
memang tak ada panggil-panggil slow-slow ke macam ada. Dia suruh- kita pun pernah buat demo tapi tak ada pernah sampai berkasar dan sebagainya. Cuma waktu tu yelah kita tak pernah, kita hanya dapat lihat klip-klip video tapi kita tak dapat gambarkan secara keseluruhan. Ya, ya. Betul. So waktu tu memang ada kekasaran berlaku di antara. Itu maknanya dia orang berkasar dengan rakyat biasa, bukan sekadar pemimpin Siapa politik. sahaja. Sesiapa saja, tak Maknanya kira. betul. Maknanya waktu itu ialah sama ada terutama yang mengikuti perhimpunan aman kita, mereka akan kejar. Saya ialah waktu kes arsenik 2 di Masjid Negara kan. Jadi kawan-kawan dia bila bunyi loceng lari dah. Saya bila bunyi loceng tu selamba saya bertahan lagi. Seronok asyik. Dan bertahan dan sampailah Maksudnya FRU. makin bunyi makin nak lawan. Oh, saya lawan dan saya bertahan dan sampailah FRU pukul tangan saya ni. Pakai Oh, dia punya dia betul dan dia pukul kuat sungguh. Sampai FRU tu terjatuh. Bila saya kena tangan saya, barulah saya lari. Manjat dekat benteng Pusat Islam pada waktu itu. Dan saya tengok balik benteng tu tinggi, dekat 8 kaki. Ui, tinggi betul. Saya boleh lompat waktu itu. Dia dikejar. Kan? Atas saya jumpa Tian Chua. Tian Chua dah naik dulu. Jadi waktu itu. Jadi maknanya kita yang waktu itu reformula tak bersama ada Pak Malik Bareta ke ataupun berbagai YB kawan Samsul. Samsul Iskandar sendiri kan yang juga dalam pemuda pada waktu itu. Kemudian nama-nama termasuklah Lokman Adam pada waktu Betul. itu dan beberapa nama lain. Yang Memang kuasa waktu tu apa jenis kekerasan yang digunakan antaranya? Pukul. terutamanya pukul. Kedua, gap pembedih mata itu Betul. memang Memang jadi wajib lah kita untuk setiap bermandi. kali memang mandi. Bermandi Gas. dengan pembedih mata dan juga dengan air katal dan juga gap pembedih mata dan memang cukup kuat. Saya gap pembedih fikir matanya. anak muda hari ni tak pernah tahu apa yang telah berlaku 26 tahun sebelum ini. Mungkin hari ini mereka hanya menyaksikan perkara-perkara ini berlaku di luar negara je. Mereka tak pernah terdetik atau terfikir untuk sebenarnya benda ni pernah berlaku di dalam kepada rakyat, bukan rakyat pemimpin politik tetapi rakyat biasa. Rakyat biasa. Yang- Malahan ada yang terbunuh. Ada yang terbunuh. Ada. Tetapi tidak disebarkan. Tidak disebarkan Dan ketika memang itu. ada dalam rekod buku ini yang antara buku 2 dekad reformasi kan, memang merakamkan ada di kalangan kita yang terbunuh. Betul. Sebenarnya. Sesak nafas. Sesak nafas akibat gas dan terbunuh. Ya, betul. Jadi maknanya ada tetapi tidak disebarluaskan pada waktu itu dengan kezaliman yang berlaku. Jadi bermakna soal penangkapan, pukul dan seumpamanya, ada yang kena ISA dan kena Ada. tangkap, ada yang tidak dan seumpamanya. Saya sendiri aspek itu mungkin saya bernasib baik, saya tidak pernah masuk ISA atau lokap. Mungkin Kak Nora dia masuk lokap. Tapi saya kata begini. Dia kata, oh Mus, you tak gentleman lah sebab tak masuk lokap, tak masuk ISA. Bukan, Saya bukan kata itu. yang penting saya istiqamah. Kalau sunnah Nabi Muhammad, dia tak pernah kena tangkap. Betul. Ya. Tapi konsisten terus berjuang. Yes. Kalau Nabi Yusuf, dia pernah kena tangkap, masuklah penjara. Tetapi dia terus berjuang. Jadi Betul. terpulanglah. Nak masuk lokap atau Atau IC tidak. atau tidak, terpulang. Yang penting, kita istiqamah. Bersama-sama Konsisten perjuangan. dalam perjuangan berterusan. Betul. Dan saya Alhamdulillah, for the past 26 years, saya kekal bersama dalam perjuangan reformasi. Dalam keadaan susah, senang, saya akan bersama insyaAllah. Ketika- Tak ada orang nak tambah lagi, silakan. Kak Nora, Masing-masing ada peranan masing-masing. Kita reformis peranan kita sendiri, pimpinan atau apa Ya. peranan dia ada masing-masing. So saya boleh lihat macam mungkin saudara Mustafa lebih kepada struktur pimpinan dalam menjaga struktur pimpinan ketika itulah. Ya. Kan maksudnya operasi adil dan sebagainya waktu itu untuk gerakan, malah akak lebih kepada Daripada reformis jalan untuk raya, di jalan raya. Cuma kedua-dua ini bergabung untuk meneruskan perjuangan itu. Betul. Betul. Mungkin akak boleh cerita waktu kena ditahan di lock up tu, apa gambaran yang mereka sumbat dalam truk ramai-ramai ke atau masuk dalam lock up ramai-ramai ke? Ditangkap ni bukan sekali dua tapi berkali-kali. 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 Lebih daripada 10 atau 9 atau 10. Oh. Bukan saya je, ramai lagi sahabat yang Memang lain. mereka tangkap, masuk terus, bawa pergi lock up. Ya, betul. So 113 dan dah diajar oleh lawyer-lawyer kita. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih pada barisan lawyer yang represent kami reformis yang telah ditangkap. Ramai sebenarnya. maksudnya mereka waktu itu pro bono, tanpa apa-apa bayaran yang dikenakan kepada mereka. Dia ada percuma. Kemudian kita pula bila ditangkap tu OKT ni ada pula pimpinan ataupun hamba Allah yang sudi
beri wang jaminan, kemudian pulangkan semula wang jaminan tu kepada beliau pertama. Waktu tu maksudnya mereka letakkan kepercayaan Ya. untuk dia orang bagi duit, bayar jaminan dan pulangkan balik. Ya. Agak susah sebenarnya orang nak bagi duit. Betul. Kita macam tu je kan. Tapi dia ialah bila dah reformate, kita dah macam keluarga sebenarnya. Betul. Malah kadang-kadang tu lebih rapat daripada keluarga lagi. Betul. Kita jaga trust, keyakinan itu kan, Puan Nora kan. Ya, Nah, betul. itu tu keadaannya. Very close, maknanya hubungan kita tu dalam konteks perjuangan pada waktu itu kan, insyaAllah. Macam mana akak boleh imbangkan waktu tu cuba dalam menggerakkan bersama-sama perjuangan dan yelah ada keluarga di rumah ni kan. Anak-anak masa Betul, kecil betul. macam tu. Masa tu suami isteri turun sama-sama ke jalan raya. Anak-anak ni yang sulung tu dah besar jaga. Kadang-kadang saya bawa pergi Masjid Indah, tapi bila saya nak turun demo, anak tu saya akan letak di rumah. So tak payah keluar. Kak Long dah siap masak apa semua, so di rumah lah. Ya, betul. Agak risau bila contohnya akak ditahan dan Ya, sebagainya. pernah. Kan? Anak-anak di rumah tu. Betul. Suami isteri, saya dengan bekas suami saya lah pernah kena tahan berdua, tapi kawan-kawan kita reformis yang lain masa tu Gobala Krishnan ada dia datang Gobala. rumah, Tian Chua datang Tolong rumah. tengokkan anak. Tengokkan anak. Ya, Kemudian ya. keluarga saya juga. Lain macam dia punya semangat waktu tu saya tak boleh. Semangat, kebersamaan, esprit du corps itu. Terus terang memang saya tak boleh gambarkan macam mana keadaan macam tu. Masa tu mungkin dia orang atasan, orang tinggi, boleh kena kita orang yang bawah ni apatah lagi. Jadi di situ banyak yang saya belajar sebenarnya di Maknanya jalan raya tu. waktu tu memang tak ada orang yang memendiri habis Ya, ya. kena tahan biarlah. Tidak. Yang penting kita selamat, tak ada kan. Memang waktu tu you kena tahan, kita tolong cover untuk Betul. Tengokkan kedai, tengokkan rumah, hantar makanan seminggu. Saya ada satu kes Kesas Highway 100,000 himpunan rakyat masa tu. Saudara Ezam Makno yang lead, kemudian bersama sahabat yang lain. Saya ditangkap awal 1 hari daripada tarikh tu. Kereta ditahan lepas daripada tol Awan Besar. Kena tahan, kemudian dilokapkan di kapal. Kalau masih ingat lagi kes yang wanita anak 5 dibogelkan dalam lokap, itu saya. Wanita Melayu. Masa tu Tapi ketika itu memang ada roadblock dan sebagainya untuk besar-besaran supaya Besar-besaran. orang tak bergerak ke. Ya. Betul. Bukan roadblock, FRU pun ada masa tu, Ya, memang ya, tak lepas. Memang siap FRU untuk roadblock dia tu. Ya. Memang. Maksudnya dia orang tutup KL lah untuk Betul. supaya orang tak masuk. FRU polis akan berada awal beberapa hari di mana tempat Betul. kejadian itu. So kita dapat tengok macam mana peristiwa dan kesan berlaku kepada individu yang pada ketika itu berada bersama. So waktu tu macam mana kita nak gambarkan Datuk Seri Anwar, ya. Kita dapat lihat matanya selepas 20 September keluar dan ada kesan lebam. Kan. Jadi apa yang mungkin saudara Mustafa atau akak sendiri dapat lihat kekejaman yang berlaku sendiri kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim tu? Saya agak ialah Saudara Syamil, apabila peristiwa 20 September, kemudian apabila Saudara Anwar muncul di mahkamah, kita beramai-ramai menyambut beliau di mahkamah, melambai daripada kenderaan yang membawa beliau daripada penjara. Di situ sebenarnya dengan gambar mata lebam itu telah membawa kesedaran yang lagi besar kepada rakyat. Sehingga kalau kita lihat apabila pilihan umum 1999, 5 buah negeri diambil alih oleh Barisan Alternatif pada waktu itu. So maksudnya dia jadikan turning point kepada Turning rakyat. point kesedaran rakyat. Ya. Dan pada waktu itu juga 60% orang Melayu 60%. menyokong Tinggi Barisan tu. Alternatif. Tinggi. Betul. Cuma pada waktu itu teman-teman pengundi India dan China belum lagi bersama kita Ya. pada waktu itu tahun 1999. Tetapi Melayu pada waktu itu 60% bersama dengan Barisan Alternatif pada waktu dah mula itu. buka mata. Dah buka mata. Dan waktu itu juga PAS menang di Terengganu 99 itu hasil daripada simpati Buat pertama rakyat kalinya. Terengganu Ya. kepada mata lebam Datuk Seri Anwar. Dan itu saya fikir diakui sendiri oleh pimpinan PAS. Kemenangan 99 itu antara sebab utamanya adalah simpati dengan mata lebam Datuk Seri Anwar. Jadi maknanya dalam susul galuh PAS menjadi pentadbir awal di Terengganu tu adalah salah satu sebabnya adalah disebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu. Betul. Dan itu yang memang kajian dan akhirnya pun mereka pun juga mengakui. Saya terlibat dalam parti ini bagaimana Kak Nora ungkapkan, saya reformis sebelum saya sama.
saya memegang jawatan dalam parti sebagai timbalan ketua pemuda, Ketika pembangku ketua pemuda, kemudian Susah Agung kepada parti dan juga naib presiden kepada parti. Jadi saya banyak berbincang dengan teman-teman BA pada waktu itu, kemudian Pakatan Rakyat, selepas itu. kemudian barulah Pakatan Harapan. Hmm. Itu perubahan-perubahan yang berlaku dalam gabungan politik kita. Untuk akak pula waktu tu mungkin akak dapat lihat apa yang terjadi sendiri kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, kita boleh nilai sendiri, kita boleh berfikir macam mana masa tu isu dia tumbuk mata dia. Jadi kita dah tahu dah dia ni satu benda yang kejam. Kalau macam ni, kalau benda lebih teruk kena, macam mana orang tu nak tumbuk mata? Kita sendiri tumbuk mata, kita pun tak sampai, tak mungkinlah selebam itu. Kan, maksudnya kita dapat Tak logik. waktu tu cuba ada penafian daripada Penafian dan fitnah kan. dibuat begitu rupa. Tapi kan? kita sebenarnya tahu siapa Tahu. angkara betul. dan beliau pun dah telah meninggal dunia. Iyalah. Kan. Jadi itu yang antara kekejaman yang paling visible yang boleh kita lihat ketika itu yang diperlakukan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi disebabkan itu juga banyak perkara gerakan yang lebih besar-besaran berlaku selepas peristiwa itu, betul. Antaranya adalah logo Parti Keadilan itu sendiri daripada kesan daripada mata yang diperlakukan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, saya cuba nak mengetahui natijah atau kesan reformasi 1998 itu kepada lanskap politik Malaysia secara keseluruhan dan bagaimana ia ni masih menjadi relevan sehingga hari ini, saudara. Ya, Saudara Syamil dan penonton sekalian, kita saksikan bahawa reformasi ini peristiwa yang besar. Sebab tidak pernah orang menjangka bahawa waktu itulah Barisan Nasional boleh ditumbangkan dalam pilihan umum. Tetapi dengan reformasi, kita lihat sedikit demi sedikit suatu paradigma ataupun suatu asas pemikiran politik baru yang dibawa oleh keadilan, yang dibawa reformasi itu berjaya ditanamkan dalam masyarakat. Termasuk di kalangan orang Cina dan orang India kemudiannya yang berubah kepada Pakatan Harapan. Betul. Terutamanya atau Pakatan Rakyat sebelumnya. Jadi itu saya fikir suatu perubahan asas pemikiran politik yang besar. Yang kedua, saya fikir memanglah dalam fasa-fasa perjuangan kita reformasi menggabungkan perjuangan keadilan, kan, memang ada 3 fasa utama. Fasa pertama 98-28. Itu kita murni sebagai pembangkang umumnya. Tapi mulai 2008 sehingga 2018 kita sudah ada Selangor terutamanya. Dan kita sebagai waktu sebuah negeri. Berjaya pecahkan majoriti UMNO di dalam Dewan Rakyat itu sendiri. Betul. Manakala 2018 mulai kita mendapat kuasa sebagai kerajaan persekutuan. Walaupun dengan pengalaman awal tu tidak begitu menarik, sehinggalah Datuk Seri Anwar mengambil alih Perdana Menteri pada 2022 sebagai contohnya, kan. Jadi saya kira perubahan itu berlaku natijah yang cukup baik dari segi maknanya kita mulai lebih tegas memerangi rasuah, soal pembelaan untuk rakyat, ekonomi rakyat. Ini semua dibicarakan. Malahan mana-mana parti pun akan terhimbau dengan cara pembawaan demikian kalau mereka ingin mendapat dukungan rakyat. Betul. Jadi tanpa mengira parti, semua akan mempertimbangkan sebagai kepentingan rakyat, people centric. Betul. Sebab itu perhimpunan keadilan, suara rakyat, suara keramat itu penting. Kerana kalau kita lihat yang berlaku perubahan pendirian kerajaan Amerika pada hari ini, sebelumnya dia agak all out pro Israel. Tetapi apabila bangkit mahasiswa Columbia dan institusi lain ternama di Amerika, mereka agak adjust pendirian mereka. Demikian juga di Sepanyol. Sebelumnya kerajaan cukup kuat mendukung Israel. Tetapi apabila para mahasiswa dan anak-anak muda terutamanya mereka lebih lenient kita dapat hari ini. Lenient dan mulai menyokong ke Palestin. Betul. Ke tahap demikian. Betul. Jadi termasuk juga di Bangladesh. Di Bangladesh yang sifatnya agak suatu ketika pro-India. Tetapi bila mahasiswa bangkit dan anak muda bangkit, kita lihat akhirnya Perdana Menteri lari ke India. Memang ketika itu pun boleh, ketika reformasi 1998 tu boleh kita katakan anak muda yang menggerakkan. Betul. Masih muda waktu tu. Akak 26 waktu tu, saudara saya 33. 33. Betul. Memang maksudnya dia punya trend itu lebih kurang dengan yang berlaku di negara-negara yang disebutkan tadi, betul? Betul. Maksudnya betul. Bermula dengan anak muda. Betul. Jadi kita maksudnya
mungkin reformasi ini boleh diteruskan lagi dalam kalangan anak muda. Dalam berbagai bentuk, sebab dalam Al-Quranul Karim jelas memberikan recognition, pengiktirafan kepada anak muda ini, fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Ini ayat yang selalu Syekh Anwar ungkapkan dalam ceramah pidato beliau, dalam konteks harapan beliau kepada anak muda. Sebab tu pada hari ini kita mengharapkan anak muda bangkit dalam berbagai bentuk, menteras fitnah yang berluasa pada hari ini. Saya fikir ini peranan anak muda dari segi untuk kita benteras fitnah. Sebab hari ini saya lihat terutama orang Melayu berpecah sana sini, all out dan sebagainya kerana faktor fitnah yang cukup bermain di bibir. Rasa tak ada apa-apa. Walhal fitnah ini benda besar. Wal fitnatu asyaddu minal qat'. Dan sesungguhnya fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Betul. Tetapi hari ini kalau kita lihat pecahnya politik kita, Syekh Anwar diserang siang dan malam dengan fitnah berterusan sampai hari ini. Walaupun beliau all out bekerja daripada Rusia ke India, ke China dan berbagai negara yang lain, Dan tak pernah ada rasa tanggungjawab dalam diri pemfitnah itu yang melakukan tidak ada, fitnah. tidak ada, dan terus tersebar termasuk anak muda menerima sebahagian, bukan semua kan, sebahagiannya. menerima begitu saja. Jadi saya fikir anak muda perlu bangkit dan kita perlu gerakkan bahawa gerakan Malaysia Madani ini perlu kita gerakkan bersama. Malaysia Madani ini perlu kita masyarakatkan bersama. Dan anak suara apa tadi? Sembang anak Madani. Bermakna kita anak muda terutamanya kena bawa gagasan Malaysia Madani ini seantero pelusuk daripada Perlis sampai ke Sabah. Sekurang-kurangnya kita meminta untuk mereka ni lebih kritis dalam menerima sebarang informasi dan sebagainya. Dan Malaysia dan Madani ini bukanlah pemikiran Syekh Anwar seorang, tetapi ini sudah lama beliau bahaskan. Betul. Sejak zaman mahasiswa beliau lagi. Ya. Sejak zaman-zaman Rasulullah, maknanya masyarakat awal yang terbina adalah masyarakat Madani. Sebab waktu itu ada orang Yahudi, ada orang Kristian. Waktu Saifah Madinah, perlembagaan pertama Madani ini, 50% orang Islam. 30 lagi orang Yahudi. 20% lagi orang Nasrani. Betul. Dan sejumlah Zoroastrian. Saifah Madinah dia perkenalkan pada saat itu multiracial, multi-religious. Maksudnya, in other words, Piagam Madinah ini adalah perpaduan. Perpaduan. Seperti mana yang kita nak bawa hari ini. Pada hari ini. Betul. Jadi bermakna sebab tu anak muda kena bawa ini. Yes. Bahawa ini adalah falsafah perjuangan kita. Yang perlu jangan biarkan orang perlekehkan Malaysia Madani sebagai mahal dah ni atau madanon. Betul. Pelbagai sindiran dan pelecehan lain. Kita dapat Anak lihat muda bagaimana kesan-kesan antaranya ekonomi kita kian pulih dengan begitu drastik. Betul. Kita punya indeks korupsi makin menurun. Ini adalah kesan daripada reformasi 1998 Ya, betul. yang Betul. dibawa oleh saudara Anwar Ibrahim. Betul. Cuma sudah pasti dalam masa beberapa tahun ini beliau tidak dapat nak selesaikan semua perkara. Tetapi dalam tempoh 2 tahun ini, Pelbagai beliau perkara. telah lakukan lebih baik daripada zaman Yes. Tun Mahathir 22 tahun. Betul. Baru Itu- 2 tahun. Itu yang kita tak nafikan. Dan ini kita kena sebarkan di kalangan rakyat Malaysia seluruhnya. Kita kena kongsikan. Saya cuba Silakan orang nak sambung. Kak Tak sabar Nora. nampak nak sambung. Kan. Silakan. Lagi Maksudnya, satu Abang Mus, kami minta maaf. Bila PMS kita naik ni bukan senang nak betulkan jalan raya, jalan lubang yang dah rosak dan terlampau banyak kerosakan. Step by step. So itu salah satu reformasi yang walaupun orang kata perkara itu perkara yang sepatutnya dilakukan kerajaan, tapi dia tak dilakukan oleh kerajaan sebelum ini. Betul. Dengan begitu kerap, betul. Kan? Maksudnya masih ada masalah lompong-lompong. Masih lagi yang tak dapat dibetulkan dengan cepat. Maksudnya kena ambil masa, berapa banyak kerosakan. Betul. Itu. Kerosakan tu dah berlaku puluhan tahun. Betul. Jadi kita nak kita akan end overnight process. Takkan berlaku demikian. Tetapi akan berlaku bertahap-tahap. Malahan speed yang dibuat oleh Syekh Anwar Ibrahim, saya katakan tadi, 2 tahun dia tu hampir sama dengan sejumlah perubahan yang dibuat oleh Tun Mahathir waktu itu. Sebelum dia buat kerosakan kan. Waktu itu. Jadi bermakna di sini cukup pantas sebenarnya. Kalau dibantu oleh anak muda, dibantu oleh anak Madani yang diungkapkan di sini kan, insya-Allah saya yakin Syamil kita akan lebih pantas mendukung perjuangan pembaharuan dibawa oleh Syekh Anwar Ibrahim. Dari segi gerakan reformasi dan intipati reformasi itu sendiri, adakah saudara Mustafa melihat perlunya pembangunan yang besar-besar seperti Tun M dan Najib Razak sebelum ini, atau kita macam seperti mana yang Datuk Seri Anwar Ibrahim tekankan hari ini untuk menyokong, membantu peniaga-peniaga kecil dan sebagainya. Adakah ini antara salah satu intipati reformasi yang dimaksudkan juga?
So Syamil, soalan yang penting. Kita reformasi ni kan, betul. Kadang-kadang orang melihat fizikal, pembangunan fizikal. Yes. Tetapi pembangunan Malaysia Madani yang dibawa oleh Suharno Ibrahim ini ialah keutamanya adalah pembangunan manusia. Betul. Sebab itu bila ungkapkan ekonomi manusiawi, juga pembangunan manusiawi. Itu paling utama. Soal bangunan tidaklah kita menentang. Soal kalau keperluan, ada keperluannya, Dan bukan tidak keutamaan. membazir dan itu maknanya tidak salah. Tetapi keutamaan perlu pada rakyat pedesaan, Betul. orang kampung yang miskin, tanpa menjadi kaum Cina dan India. Semua perlu dibela. Sabah dan Sarawak. Ini yang selalu saya ungkapkan dalam konteks pembelaan kita. Jadi hal ini saya fikir maknanya yang penting kita bina manusia itu dahulu, kesedaran itu yang perlu dibina dahulu. Untuk Kak Nora pula, Kak Nora sebagai seorang peniaga kecil, kita boleh katakan, maksudnya apakah kesan daripada dokongan selama ini dapat dirasai kepada kita yang mungkin katakan B40 punya golongan ni? Apa akak boleh kongsikan? Ramai yang merungut peniaga-peniaga, dia kata meniaga teruk, pada saya dia bukan meniaga teruk. Pengguna sekarang dah boleh menilai keperluan atau kemahuan. Yes. Kemahuan semua kita nak beg baru, kita nak tudung baru, kita nak semua baru. Tapi adakah itu satu keperluan? Keduanya, orang ramai dan pengguna sekarang dah pandai beli kat mana murah. Okey, sekarang TikTok murah, Shopee murah, mereka beli di sana. Kadang-kadang kita sebagai peniaga kena tengok satu juga, adakah barangan kita tu kita jual dengan harga melebihi harga yang berada di pasaran. Maksudnya, ini Masjid India contoh, tempat saya Masjid India ni tempat pelancong. Kita jual RM39 sebab ramai orang luar. Jadi itu maksudnya pembangunan manusiawi itu dilakukan oleh pentadbiran hari ini, cuma masih ada pilihan untuk kepada consumer itu. Satu pilihan Syamil, tapi dalam masa yang sama yang tidak kurang pentingnya juga bagaimana Kak Nora ungkapkan tadi ialah yang banyak berlaku hari ini, naratif di pihak yang pembangkang yang ingin menyerang Suharno Ibrahim itu lebih kuat. Betul. Walaupun naratif itu tak betul dan fitnah sebenarnya. Dan bagi saya, mungkin podcast kita Anak Madani itu berbagai podcast dan media sosial yang lain dan turun ke akar umbi ini kena banyak. Sebab di pihak sana mereka turun ke surau, turun ke masjid, turun ke pasar, turun ceramah. Mereka sanggup menggunakan platform agama untuk dan berbagai platform yang menyampaikan lain. fitnah. Tetapi kita tidak. Sebab itu saya fikir dalam hal ini medsos kita kena lebih agresif. Kena Betul, dan kena ada bantuan kepada mereka. Kena ada. Saya fikir dalam hal ini maknanya sejumlah orang kita yang sudah ada kedudukan dan seumpamanya perlu aturkan bagaimana nak membantu para reformis, membantu para bloggers, membantu para medsos kita. Sebab sebenarnya ada lebih 300-400 orang medsos kita sebenarnya. Tapi mereka semua mengeluh kurangnya dukungan kepada mereka, kurangnya sumbangan dan bantuan kepada mereka. Jadi saya fikir orang bergerak jauh ke depan, tetapi medsos kita kurang mendapat sokongan dan dukungan daripada perangan-perangan kita yang saya fikir sepatutnya boleh membantu mereka. Jadi saya fikir itu yang pentinglah, naratif kita kena kuat sampai ke akar umbi. Jadi kita dapat tengok bagaimana tadi natijah atau kesan reformasi itu di sepanjang perjalanan daripada sejak 1998 ya. Dan apabila tampuk kekuasaan itu telah diambil alih oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, pelbagai perkara yang telah diperjuangkan sejak 1998 itu malah sebelum itu lagi dilakukan pada hari ini. Betul. Jadi dan saya juga kita dapat berkongsi juga daripada akak dan saudara Mustafa, maksudnya kesan daripada pembawaan reformasi selepas pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita dapat lihat bagaimana reformasi itu memainkan peranan yang begitu besar dalam pentadbiran negara kita pada hari ini. Jadi mungkin akak dan saudara Mustafa boleh tribute atau dan sebagainya kepada para reformis di luar sana, dan mungkin kita boleh sama-sama mengajak mereka untuk hadir ke himpunan keadilan, suara rakyat, suara keramat pada 20 September hari Jumaat ini. Silakan Puan. Okey.
Syamil, Abang Mus, selesa panggil Abang Mus, terima kasih. Okay. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada barisan lawyer yang pernah mewakili kami para reformis sewaktu kami ditangkap, hantarkan kami makanan. Terima kasih juga buat arwah Pak Din yang banyak membantu carikan sumbangan. Abang Nasir, terima kasih. Pada Pak Amjal, idola saya, Tian Chua, saudara Tian Chua, saudari Eza Makno, saudara Luqman Adam dan sahabat-sahabat bersama saya di jalan raya suatu ketika dulu. Ellie Wong, maaf jika saya tak dapat sebutkan nama, barisan lawyer saya. Pernah ada Latifah, saudari Latifah Koya waktu itu. Ya, Abang Nizam, YB Gobind Singh, banyaklah yang terkenal yang jadi YB. Ya, betul. Terima kasih pernah membantu kami, pernah ada bersama kami pada sahabat-sahabat seperjuangan. Terima kasih di atas sokongan anda, alhamdulillah. Sehingga ke saat ini, hari ini kita masih berada di sini. Jadi saya ingin menyeru sahabat-sahabat semua turun pada Himpunan Gerakan Rakyat pada 20 September 8 malam di Aziata Bukit Jalil. InsyaAllah jumpa anda di sana. Raikan kemenangan kita. Terima kasih. Saudara Mustafa Kamil. Baik, Saudara Syamil, Puan Nora dan penonton sekalian. Saya kita berada di penghujung podcast Suara Anak Madani ini. Bagaimana diungkapkan tadi, memang dalam sejarah segala perjuangan reformasi ini, semua pihak memberikan sumbangan dan pengorbanan. Mungkin tak sempat saya sebut satu persatu, semua telah menyumbangkan pengorbanan yang tidak terhingga sehingga kita bergerak daripada era reformasi ke Malaysia Madani. Pada hari ini, bagaimana slogan kita sempena Himpunan Keadilan, Suara Rakyat, Suara Keramat pada 20 September Jumaat yang akan datang ini jam 8 malam. Dan kalau kita lihat bahawa sepanjang perjalanan sejarah reformasi ini, pelbagai pencapaian telah kita lakukan. Dan dalam Malaysia Madani pula, saya kira Suan Anwar telah membawa kembali Malaysia ke persaudaraan antarabangsa. Saya juga minggu lepas ke Bangkok dalam berkongsi pengalaman falsafah Malaysia Madani, kehidupan aman damai di Malaysia, yang saya kongsikan dengan lebih 100 persaudaraan antarabangsa dari 10 buah negara lebih, daripada negara-negara Egypt, India, Iran, Jepun, Korea, China dan sejumlah negara yang lain, ASEAN yang lain, yang telah saya kongsikan mengenai Malaysia Madani. Dan mereka amat tertarik dengan pendekatan yang kita lakukan dalam sebuah masyarakat berbilang kaum, berbilang agama, namun kita berjaya mempertahankan keharmonian, perpaduan yang ada dalam negara kita. Alhamdulillah juga pastinya dengan Malaysia Madani yang telah digerakkan Suan Anwar Ibrahim dalam pelbagai bentuk, kita telah mula menapak semula dengan pengukuhan ringgit kita, dengan iklim pelaburan FDI kita yang kian terus meningkat untuk tahun 2024 ini, insya-Allah, dan pelbagai bentuk yang lebih baik saya fikir telah dicapai, telah dirasai oleh rakyat Malaysia hari ini. Tugas kita untuk menyampaikan sebanyak mungkin maklumat ini kepada rakyat akar umbi. Sebab apa yang berlaku pada hari ini, banyak maklumat yang tidak diterima oleh rakyat akar umbi. Dan peranan kita, para reformis, dan Suara Anak Madani, ini penting kita sebarluaskan daripada Perlis sampailah ke Sabah, perlu kita lakukan. Sekali terima kasih. Selamat berhimpun dengan Himpunan Keadilan Suara Rakyat, Suara Keramat pada 20 September jam 8 malam di Stadium Aziata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sese Nandri Vanakam. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tokoh reformis kita kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita Sembang Anak Madani untuk menceritakan apa yang telah berlaku ketika itu. Saya sekali lagi berterus terang memang tidak dapat digambarkan bagaimana keadaan pada ketika itu. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton Sembang Anak Madani. Sekali lagi saya ingin mengajak kepada semua untuk bersama-sama kita menghadiri Himpunan Keadilan Suara Rakyat Suara Keramat pada 20 September 2024 hari Jumaat ini. Jadi sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Betul.